Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dah ke-11 Ramadan. So, insyaAllah kita pun dah daripada 1 Ramadan, setiap 3 hari kita pilih satu surah untuk kita kuasai. So, Alhamdulillah dah masuk 4 surah. So, jom kita review pada hari ini surah-surah yang telah kita lakukan tu insyaAllah. So, kita mula insyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah a'udzu aku berlindung birabbi dengan Rabb an-nasi manusia. Malikin nas, maliki raja, an-nasi manusia, ilahin nas, ilahi Tuhan, an-nasi manusia. Min syarri waswasil khannas, min daripada syarri kejahatan, al-waswasi bisikan, al-khannasi yang bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, allazi yang yuwaswisu dia membisik-bisikkan fi dalam suduri dari dada an-nasi manusia. Minal jinnati wan nas, min daripada al-jinnati jin, wa dan an-nasi manusia. Okay, next. Ada surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakanlah a'udzu aku berlindung birabbi dengan Rabb al-falaq subuh. Min syarri ma khalaq, min daripada syarri kejahatan ma apa yang khalaq dia telah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min dan daripada syarri kejahatan ghasikin malam idza apabila waqab ia telah gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min dan daripada syarri kejahatan an-naffatsati para wanita yang meniup-niup fi pada al-'uqad simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad, wa min dan daripada syarri kejahatan hasidin pendengki idza apabila hasada ia telah dengki. Okey, alhamdulillah. So kita next Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah dia Allah ahad Maha Esa. Allahus samad, Allah as-samad tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad, lam tidak yalid dia beranak, walam dan tidak yulad dia diperanakkan. Walam walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak yakun dia adalah lahu baginya kufuan setaraf ahadun seorang pun. Okey. So alhamdulillah kita go next ke surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi husr. Inna sesungguhnya al-insan manusia lafi benar-benar dalam khusr kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ila kecuali allazina orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa amilu dan mereka mengerjakan as-solihat kebajikan-kebajikan, wa tawasaw dan mereka telah saling menasihati bil haqq dengan kebenaran, wa tawasaw dan mereka telah saling menasihati bis sabr dengan kesabaran. So kita tengok betul tak betul. Illa kecuali allazi orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa amilu dan mereka telah mengerjakan as-solihat kebajikan-kebajikan, wa tawasaw dan mereka telah saling menasihati bil haq dengan kebenaran, wa tawa dan mereka telah saling menasihati bis sabr dengan kesabaran. Alhamdulillah. Okay, so nanti hari next untuk Ramadan yang ke-12 kita akan pilih surah panjang sikit lah. Kita akan pilih surah yang mana insyaAllah
Kita akan pilih surah Al-Qadar. Okey, memandangkan kita dalam bulan puasa dan nak masuk ke 15 puasa. So, insyaAllah ini next yang kita akan kuasai untuk kita surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya, betul tak sesungguhnya? Kita tengok. Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami. Anzalnahu kami telah menurunkannya. Okey, kami telah menurunkannya. Fi pada Laila malam. Al-Qadar penetapan. Okey, alhamdulillah. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Wama dan apakah? Betul. Adraka dia telah beritahu kamu. Adakah kamu mengetahui? Ia telah memberitahumu. Okey, betul tadi. Ia telah memberitahu kamu. Apakah Lailatul Qadr malam penetapan? Betul tak? Tu apakah? Betul kat situ. Okey. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lailah malam Al-Qadar penetapan khairun lebih baik min daripada alfi 1000 syahr bulan. Betul tak? Khair ke lebih baik min daripada alfi 1000 syahr bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul ia telah diturun. Tanazzalu Tanazzalu ia telah menurunkan. Dia akan turun. Dia akan turun al malaikah para malaikat waruh dan ruh fiha. Okey, padanya. Biizni dengan izin Rabbihim Tuhan mereka, Rabb mereka, min daripada kuli setiap amr urusan. Betul, min daripada kuli setiap amr urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun sejahtera ialah hatta sampai matla'i terbit fajar. Salamun kita tengok okey, sejahtera. Hiya tadi bagi pula. Hiya ia hatta sampai matla'i terbit al-fajar fajar. So kalau kita tengok terjemahan keseluruhan dia, sesungguhnya kami telah menurunkannya, ini Quran lah, pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lepas tu kata tanazzalul malaikatu waruhu biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Okey, sadaqallahul azim. Alhamdulillah.